Halo bos. Ini tadi ini motor taksi pakai meter. Okey. Kita pakai meter. Ini taksi kah? Taksi. Taksi. Taksi mana boleh? Mana ada taksi dengan meter? Kita pakai executive premium. Kalau pegang. Tak, dia bukan Grab kan? Grab Kan naik taksi. 80 ವೇಳೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ taxi ನಲ್ಲಿ 80 ವೇಳೆ 80 ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ 80 ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಅಂಗಡಿ ವಾಡಾ ಏನು ಕಾಪಿ 80 Mana ada KLI datang sini 300 lebih? Kita pakai meter bang. Executive premium. Tunjuk lu punya meter. Tak pakai handphone. Tengok. 389. Ini dia orang foreigner you ada bagi tahu kah? Kalau Saya sudah bagi tahu itu counter. Cakap 80 cakap. Nah 80 ವೇಳೆ Tak boleh. Kita starting price saya sudah cakap sama dia. 80. Saya sudah cakap sama dia. Pakai meter. tak, you kalau ini macam dia orang foreigner datang, you starting price mana dia tahu. You kena cakap lah mau pergi KL mesti dalam 300 lebih 400. Baru dia orang boleh tahu. You cakap 80 ringgit starting price. Dia mana tahu starting price 80 ringgit? Okey bang, okey. Sekarang itu dia kena cakap sama counter. Counter sudah bagi tahu dia. Itu starting price 80. Okey. Macam. Tak apa, kalau tak boleh bayar saya tak ada hal dia. Saya tak ada hal. Tapi saya ada itu sana counter, saya mau cakap apa saja. Itu saja. Tak, kalau you orang mau bagi information, mesti mau bagi information tepat dekat Betul foreigner. Betul. Tahu dia orang pun datang dari luar negara. Bukan senang-senang dia orang pun cari mau datang jumpa saudara ke apa ke, itu dia masalah. Tahu. Tapi dengan foreigner lu cakap 80 ringgit, dia pun ingat 80 ringgit lah. Lu kena bagi tahu detail lah, mau pergi KL mesti 300 lebih ke 400. Baru dia orang faham. Dia orang mana tahu sini ada taksi premium, ada Grab. Mana dia orang faham? Saya ingat dia sudah faham cakap sama counter tadi. Okey, tak apalah baik. Tak apa baik. Sekarang dia sudah bayar 260. 260. Okey. Dari KL datang Sentul. 260 di Surabaya. Dia sudah bayar. Ini meter. Okey. Itu saja. எத்தனை மீட்டர் நம்ம சொல்லுங்க கிரே போட்டா 100 ரூபாயில வரேன் காசு ரெண்டு இங்க இல்லங்க இருந்தா அது கொஞ்சம் ஒண்ணும் இல்லங்க Kejap. Saya call saya punya bos. You call.